Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajam tak tajam, tajam, tajam tak tajam, tajam, tajam tak tajam, tajam, tajam tak tajam, tajam, tajam tak tajam, tajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ni insya-Allah kita ke udara lagi. Dan kita lihat ya. Salam bawah. Baik, hari ni kita bukan nak tengok, bukan usah nak ajar cara asap pisau. Hari ni kita nak bincang satu tajuk siri yang ke-6, iaitu nama dia Hayat Mustaqirah ataupun sebut Hayatul Mustaqirah. Tuan-tuan, ramai di kalangan kita ni tak berapa nak faham ataupun mungkin tak pernah dengar, kata orang Perak, tak pernah dengar hayat mustaqirah ni. Apa maksud hayat mustaqirah ni? Hayat mustaqirah adalah dari segi bahasa dia lah, hayat seekor haiwan tersebut. Hayat ayam, hayat kambing, ataupun hayat lembu, hayat kerbau. Ataupun dengan kata lain kita panggil nyawa dia. Masih ada nyawa tu. Masih ikan tu ada nyawa dia, ayam tu ada nyawa dia, kambing ada nyawa. Ya, tu dia. Sebab penting bagi kita itu kita nak kena faham, sebab amat penting nyawa tu. Kerana apa? Bila mana kita nak melaksanakan ataupun nak melalui proses pemilihan, mestilah dia kena ada satu daripada syarat sah yang kita dah bincang sebelum ni, maka kena ada hayat mustaqirah. Dia tak boleh duduk dalam hayat masbuhah. Dia ada dua tu. Hayatul mustaqirah, hayatul masbuhah. Nanti kita bincang hayat masbuhah. Hari ni kita nak tengok hayat mustaqirah. Baik tuan-tuan muslimin muslimat kan, dia tertakluk kepada apa? Garis panduan ataupun hukum yang Allah sebut dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat 'alaikumul maitah wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munqaniqah wal mawquzah wal mutaraddiyah. Banyak lagi lah. Surah Al-Ma'idah ayat 3 yang bermaksud diharamkan kamu makan bangkai, yakni binatang yang disembelih, yakni tak ikut hukum syarak, dan darah yang mengalir, yang keluar mengalir, daging babi, wahlahmul khinzir, termasuklah semuanya. Dan Allah sebut lagi binatang-binatang yang mana dia apa? Binatang itu mati tercekik, yang mati dipukul, mati terjatuh, mati bertanduk, mati kemalangan aksiden. Allah sebut. Dan juga mati dimakan binatang buas, kecuali yang mana sempat kamu sembelih, yang sempat kita sembelih. Maknanya maksud perkataan yang sempat kita sembelih itu, ulama mentafsirkan dia mesti duduk dalam kategori yang ada hayat mustaqirah. Itu dia. Okey, apa dia hayat mustaqirah ini tuan-tuan? Muslimin sebab hayat mustaqirah ni ada dua. Itu je. Jadi kita nak memproses supaya dia jadi halal. Haiwan itu jadi halal kita makan dan tidak menjadi bangkai, tidak menjadi haram. Ada dua. Yang pertama, nak tengok dia ni ada hayat mustaqirah, bagi menghalalkan dia, pertama kita tengok haiwan ini mesti cergah. Yang pertama cergah. Kemudian yang keduanya, haiwan itu iaitu darah dia mesti bersembur. Dua, bersembur darah ataupun terpancar ataupun terpancut. Sama ada kita sebelum sembelihan ataupun semasa sembelihan ataupun ketiga iaitu selepas sembelihan. Jadi tiga kategori ni yang mesti kena ada, kena faham. Itu dalam hayat mustaqirah ni ada dua tadi. Saya ulang semula. Mesti dia cergah. Contoh ayam yang didatangi daripada ladang, dia bawa ke pasar burung, duduk dalam sangkar. Contohnya, baru-baru ni Ustaz bertemu, satu lori tu terbakar lori. Tak sampai diselamatkan, banyak haiwan ayam tersebut mati macam tu. Ataupun dia mati lemas, dia mati bertindih ayam tu. Jadi maknanya bagi seorang penyembelih, dia kena tengok benda ni, dia cergah. Cergah. Yang kedua, di saat dia sembelih itu, dia kena tengok, iaitu haiwan tersebut tu, dia darah dia memancut.
darah dia bersembuh masa dia letak pisau tu, bersembuh. Gitu. Maka kalau ada dua perkara ini, salah satu daripadanya, maka halal bagi dia, dia tak jadi bangkai. Tapi kalau tak ada benda salah satu daripadanya, maka dia jadi bangkai. Contoh, kita haiwan tu tak cergah. Tapi bila kita sembelih, darah bersembuh. Contoh macam kambing, dia banyak makan pucuk ubi, contoh banyak makan pucuk ubi, macam tu, dia kembung perut dia, dah macam nyawa-nyawa ikan. Tapi bila kita sembelih, darah dia terpancut keluar. Halal kita makan. Ataupun haiwan ni dia accident. Dia kemalangan, darah bersembuh, darah masih keluar lagi, tapi tak berapa cergah. Dia tak apa-apa, jadi lembik, tapi darah keluar. Kita pun bismillah, Allah Akbar. Boleh kan? Itu. Halal bagi kita makan. Jadi itu kategori dia, maknanya kita kena faham tuan-tuan muslimin. Tak kira lah yang mana tadi Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 tadi, yang tercekik ke, yang terpukul ke, yang jatuh dalam lubang ke, macam mana pun sekalipun, yang mana ulama mentafsirkan, iaitu yang mana maksud yang sempat kamu sembelih sebelum habis nyawanya. Habis nyawa tu ada dua kategori, iaitu cergah lagi dan juga darah dia bersembuh. Maknanya sempat. Dalam kategori ada dua ni, kita sempat melaksanakan ataupun melakukan sembelihan. Sama ada sembelihan iaitu yang berupa haiwan yang mampu kita kuasai, ataupun sembelihan haiwan yang tak mampu kita kuasai. Contoh, haiwan yang mampu kita kuasai iaitu haiwan yang kita bela, yang kita pelihara. Dan kita boleh tambat, kita boleh pegang, kita boleh ikat. Itu maksud dia haiwan kita mampu kita kuasai. Haiwan yang tak mampu kita kuasai ini kita berburu. Ataupun haiwan yang mampu kita kuasai terlepas, masuk dalam lubang. Haiwan yang accident, kemalangan. Kepala terperosok bawah kereta, bawah kenderaan. Tapi kat mana kita nak sembelih ni? Contohnya. Jadi maknanya dalam keadaan yang tak mampu kita kuasai, jadi dalam hukum fiqh, dalam kitab fiqh sebut melukai. Nabi sebut melukai mana-mana bahagian saja. Janji ada alat sembelihan yang mana yang tajam lah. Dan tidak termasuk kuku tak boleh, tulang tak boleh, dan juga gigi. Ambil ke kaca ke, ambil besi ke, dia toreh luka dia, maka sampai biar dia mati, maka sah sembelihannya. Jadi itu maksud dia. Jadi tuan-tuan muslimin sekalian, andai kata haiwan tu kita sembelih, kita dah angkat pisau, tiba-tiba kita nampak ataupun orang lain nampak, belum putus lagi urat yang wajib. Jadi cepat-cepat kita sambung. Disebut dalam kitab fiqh, disebut uruf. Uruf ni apa? Segera lakukan. Cepat-cepat lakukan. Ataupun disebut immediate action. Bertindak. Sebab itu saya pesan. Penyembelih ni tuan-tuan, lepas dia sembelih tu, jangan terus tinggal haiwan. Tinggal kambing, tinggal lembu. Sebab apa? Ada sifat tu tak sabar dan juga tamak untuk nak sembelih. Yang kedua, ekornya. Yang ketiga, ekornya. Kita kena tunggu. Sebab tempoh kematian ayam 3 minit. Kambing ni antara 5 ke 10 minit. Lembu 10 minit ke 15 minit. Ini sains penyembelihan. Apa dia maksud dia 3 minit, 5 minit, 10 minit? Iaitu hayat, nyawa haiwan tu. Jadi kita ni nak kena jadi penyembelih yang bertanggungjawab terhadap haiwan. Ada ihsan dia dekat situ. Tu dia. Banyak orang tak nampak. Dia dah nampak, tak kira lah, sembelih tinggal. Jadi sebab itulah banyak di kalangan lembu, kambing mati dalam keadaan terseksa, dan juga ada yang bangun berdiri sebab kita penyembelih ni kita tak jaga adab ataupun disebut tertib. Tu dia. Walaupun orang tak boleh terima tu terpulang pada mereka lah. Tapi kita ni ada ihsan, tuan-tuan. Ada ihsan kepada haiwan, kebajikan haiwan. Bila kita tunggu dia, itulah tunggu buatkan, tunggu sengaja. Bukan tunggu nak buat apa. Tunggu ni untuk kita nak tengok, memastikan urat tadi. Jadi kalau tak putus, urat tu sambung sembelihan. Kalau pisau kita terangkat, nampak dalam hukum hayat mustaqirah, terangkat, letak semula. Kalau pisau kita tumpul, tukar pisau lain. Kalau pisau kita terkalih, tukar pisau lain ataupun pusing balik. Kalau pisau kita tumpul, ganti pisau baru. Pisau kita patah, jatuh kan, ganti pisau baru. Jadi itu maksud dia hayat mustaqirah. Okey, itu siri pertama. Wallahu a'lam.